Banyak bulan dah tengok resepi ni viral. Lepas tu Cik B pergi patah hari tu makan puding ni. Cik B ingat puding caramel biasa je. Tapi rasa dia memang luar biasa. Katanya nama puding ni puding keseyo. Aku nak buat dia mudah je. Mari Cik B ajar. Mula-mula kita buat caramel dia dulu. Tekstur dia tidak pahit, manis, sedikit cair tapi pekat. Video cara nak buat caramel ni Cik B dah share sebelum ni dah. Lepas pada tu bubur caramel dari loyal 8 inci hok bulat. Barulah comel awak punya keseyo ni. Cik B, apa beza dengan puding telur biasa dengan puding telur ni? Beza sangat awak. Resepi hok ni dia banyak lagi bahan daripada puding telur biasa kita buat tu. Hok ni dia ada cheese, ada dengan whipping cream. Tekstur puding ni lebih creamy, lebih berat. Ada rasa campuran masin, manis dan lebih rasa premium. Masa awak campur sekali adunan tu, Cik B saja saya awak guna je blender terus awak. Baru mudah kita nak kacau cheese tu. Cik B tengok ada bakers dia letak dengan aluminium foil. Tujuan sebabnya kita tak sewi kita punya puding tu berbuih ataupun ada lubang-lubang bulat gitu deh. Bila adunan kita meh-meh suai gitu, barulah awak terbalikkan dia. Tunggu sejuk sikit, lepas tu awak potonglah sedia untuk dihidang. Kau ni ke makan sejuk-sejuk kau nyakuk si awak. Tak apa tu, awak jiruhlah sos caramel awak buat. Allah nyakuk molek.